Ar-raddu alladhi yakunu fihi ahaduz zawjaini. Masalah rad yang melibatkan salah seorang daripada suami atau isteri. Tariqatul halli. Cara penyelesaian. Macam mana menyelesaikan masalah rad yang melibatkan salah seorang daripada suami atau isteri. Yastaqillu ahaduz zawjaini. Salah seorang suami atau isteri itu dia terasinglah menyendiri bifardihi faqat, dengan fardu yang dia dapat sahaja. Dia terasing daripada yang lain. Wa huwa imma nisfun, iaitu sama ada dia dapat separuh 1/2, atau rubu' ataupun 1/4, atau rubu'un, atau thumunun ataupun 1/8. 1/8 isteri lah. 1/2 ni suami, yang tidak mempunyai suami jika isteri meninggal tidak mempunyai anak. Rubu' ni kalau bagi suami yang isterinya mempunyai anak, ataupun bagian untuk isteri jika suami tidak mempunyai anak, seterusnya lah. Fakhudh lahu, maka ambillah baginya fardahu, akan fardunya, min makhrajiz zawjiyati, daripada makhraj pasangan. Jadi si suami, kita ambil fardu si suami itu daripada makhraj zaujiyah, sama ada 2, 4 ataupun 8 lah. Wa huwa wahidun, iaitu wa huwa, yang diambil itu ialah satu, wahidun minal isnaini, 1/2. Kalau 1/2 lah. Au arba'atin au thamaniyatin, ataupun 1 daripada 4, ataupun 1 daripada 8. Itu kalau suami isteri lah, bagi isteri. Waqsimil baqi, dan bahagikanlah baki, yang tinggal tu baki, kita bahagikan ba'da fardiz zawjaini, selepas tolak fardu bagi pasangan lah, sama isteri atau suami. Wa huwa imma wahidun, jadi baki tu sama ada 1, au salasatin, au salasatun, ataupun 3, au sab'atun, ataupun 7, ala mas'alati ahli raddi, atas masalah ahli rad. Jadi baki yang tinggal tu, kalau dia punya asal masalah 2, maka bakinya 1 lah. Kalau 3, kalau 4, jadi bakinya 3. Kalau 8, bakinya 7. Thumma nanzur, kemudian kita perhatikan, in kana may yuraddu alaihi syakhsan. Kita perhatikan jika yang dikembalikan atasnya, orang yang mendapat rad itu, syakhsan adalah satu orang, syakhsan wahidan, satu orang saja. Au sinfan wahidan, ataupun satu grup, ataupun satu asnaf. Contohnya nenek, 2 orang nenek, 3 orang nenek, ataupun adik-beradik. Satu grup tapi beberapa orang. Sawa'an, sama ada, in qasama alaihi al-baqi, sama ada terbahagi, dapat nomor bulat. Baki itu boleh dibahagikan secara bulat tanpa pecahan. Aulam yanqasim, ataupun tidak terbahagi. Fa aslul mas'alati raddi, maka masalah raddi, asal masalahnya makhraju fardiz zawjiyah, itu ialah makhraj fardu bagi pasangan suami isteri. Asal masalah rad, kalau satu saja adalah dia punya makhraj. Asal masalah bagi rad tu sama dengan makhraj bagi fardu zawjiyati. Amthilah, contoh.